Assalamualaikum. Hi guys. Welcome back to the channel. So, I dah lama dah nampak I dah cuti tau. I cuti, ada cerita sikit lah ya. Cuti tapi I malas nak buat vlog. Tapi sebab dalam handphone I ada lagi a few vlog yang tak edit. So, macam tak urgent sangat nak buat vlog. Then why nak hari ni kita fokus buat vlog kat rumah je. So, sekarang pukul 10.45 kita nak buat vlog gigi hitam. And then petang nanti mungkin kita akan buat vlog Texas Chicken lepas Zohor. And then malam nanti kita nak buat vlog 2 tapi kita combine satu. Pertama ialah ada subscriber kita komen tak nak buat vlog review T-Life tu ada menu baru. I rasa tu bukan menu baru, tu menu sambungan. Actually itu mango sebenarnya, mango. Ini ditambah mango plus dengan grapefruit. Mungkin kita akan review tu satu, tapi kita combinekan dengan menu McD comeback quarter pound burger. Dah lama gila tak makan quarter pound burger McD, lama gila tak makan. So ingat I nak burger a la carte combinekan dengan burger a la carte McD tu combine dengan T-Life yang baru tu satu. Sebab dia satu gelas je. So okey lah dua menu satu vlog. Dah 3 vlog dah. So ingat sebelum I buat review McD dengan T-Life tu I nak pergi shopping dekat Maiden dulu. Shopping sikit je sebab hujung bulan ni tak ada gaji lagi. So kita nak shopping saja kan. So balik tu I beli T-Life dekat Maiden. And then on the way nak balik tu I pergi McD kat SS15. Mungkin tak janji, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hitam. First time cantiknya packaging dia, weh. Ada buy 5 free 1. I buka pagi-pagi ni pukul 9.30 tadi. Alah malas nak buat vlog. Lepas tu kita tengok ada buy 1 free 1. So I tengok hitam pun. Tak macam nak pernah hitam ke. Ada menu buy 1 free 1. I pun tak pernah review semua. I tak pernah rasa satu pun. Tapi diorang kata dia punya milk tea, roasted milk tea dia sedap. So I nak try sebab harga dia standard cafe dia punya rasa, tapi harga dia standard measure je. Lagi-lagi dengan buy 5 free 1 ni. Oh my god. Cantiknya packaging. Cantiknya. Buy 5 free 1. Straw pun cantik. So ada satu straw besar, maksudnya ada yang yes. Okay, kita nak cakap yang ada receipt ke? Sedih. Kalau tengah panas ni, mungkin petang hujan. Ini adalah Watermelon Bliss. Harga dia asal RM8 lebih tau. Bila buy one free one ni macam 50% mungkin RM4 lebih. Ini adalah Watermelon Bliss. Ida, so cute. So cute. Okay. Yang ni dia, yang famous tu. Hitam roasted milk tea. Ni pun harga asal RM8 lebih jadi RM4 je. Wow, packaging ni macam ala Caji tapi yang B40 punya style. I rasa Caji tu bukan B40 dah. Caji tu level M40, betul tak? Dia macam pricey sikit lah. Wow, packaging cantik. Jadi pula, asalnya besar sekiranya masam-masamnya adalah lemon wheatgrass. Wheatgrass, I dah lama tak minum wheatgrass. Minum air kambing tu kan. Rumput kucing tu. Lemon wheatgrass tea. Looks so matcha. Dia bukan matcha. Dia adalah air rumput kucing. And the last but not least, dia kan air yang viral kat kedai-kedai yang buat di jalan ataupun air tafufa, milk tea tafufa tu kan. Tapi ni bukan milk tea, ni adalah green bee tafufa. Wow. Ni pun tu straw besar ni. Okay guys, I nak sudah cantik, kemudian kita review. Okay guys, welcome back to my channel. I tengah haus sangat ni. I nak rasa Watermelon Bliss dulu. Watermelon Bliss, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harga dia tak rasa murah measure. Sebenarnya dia murah sebab dia dah 50%. Dia buy one free one, okay? Banyak. At least chicken ada 50%. Taco Bell ada 50%. Macam-macam ada 50%. Okay, lagi-lagi kalau ada Panda Pro, memang lagi berbalik lah macam Bismillahirrahmanirrahim. Watermelon Bliss, I rasa dia just watermelon biasa je kot. Adakah ada watermelon yang sebenar? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Macam rasa air watermelon pasar malam saja. Okay? Watermelon Ramadan yang kita beli kat masa buka puasa tu kan. Tak rasa pelik, tak rasa best sangat, tak rasa sedap sangat. Dia just normal watermelon. 100% sugar ya. I letak dengan 100% ais. Sedap. Kena tekan air, but nothing special. Macam air tembikar biasa je. Tapi sedap. Okay, try lah. Ni macam kau dekat mall. Yang ni hitam ni dekat Sunway Geo. Ada pandap lah. Tapi kau teringin sangat tembikai.
So nampak ada item beacon dekat air hitam. Macam tu lah warnanya. Adakah I akan repeat lagi? Yes. Kalau tak ada option dekat pasar malam ataupun dekat bazar, okay? Tak, RM4 lebih okey lah, okay? Lucky Link, korang tak guna cordial ya? Korang guna tembikai. Kalau korang guna cordial, sedap. Mungkin dia letak dalam 2 pieces tembikai kot. Lepas tu letak ais, dia blend. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Next pula ialah air rumput lemon with green. Wow, macam mana you boleh terfikir nak buat benda macam ni? Tadi ke buat carrot, lemon carrot. Carrot kan? Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Berapa helai lemon ni? 1, 2, 3, 4. 4. Warna hijau dah cantik dah. Lemon cantik kan? Tak lagi cantik apa je hitam. Letak asam buah putih. Period. Letak 2-3 biji. Kenapa lagi masam ni? Dia rasa masam-masam ni healthy sebab ada rumput hijau tu kan? Apa rumput hijau tu kelebihannya? Yang pasti for sure untuk digestion. Sebab itulah kucing kalau sakit dia makan rumput ni kan, sebab nak mudahkan membuang. Personally, dia macam ada pilih-pilih you makan lemon dengan green apple. Usually, I rasa I prefer yang ni daripada yang you punya lemon biasa tu. Sedap lah. Dia masam-masam healthy. Nampak tak? Dan selama ni kita minum yang Meijue tu, dia masam-masam detox. Dia masam-masam healthy detox. Sebab lemon tu untuk detoxification dan wheatgrass ni untuk digestion kan, untuk membuang senang sebab dia fiber. Of course lah, rumput mesti ada fibernya. Sedap. Dia serius kalau ada asam mesti sedap. Macam ni boleh sedap dah masam. Adakah I repeat? Yes. Sebab mana you jumpa wheatgrass dengan lemon? Wheatgrass adalah I pernah nampak dekat cheap to shop dengan kedai Ninso tak salah I. Lemon ni beras ni lah kot. Sedap. Tak sangka pula combo ni perfect. Sedap. Siapa suka-suka masam tu pun try. Love. This is love. Ini kan yang kata sedap. Lebih better daripada Caji, lebih better daripada Anti-Gin, lebih better daripada Starbucks tu. Nak say ini roasted milk tea. Dan dia kata ni lah pesaing hebat untuk Tea Life. Okay, we'll see. Banyak kita kan nak buat 4 review makan hari ni kot. Mampus aku 3 review makan, 1 review grocery vlog. Boleh kot. Boleh insyaAllah. Yang ni dah 20 lebih, 21 je. Nanti kalau yang petang Texas mungkin bawah RM40 lah. Tengoklah yang walk in ke tak. And then malam nanti grocery shopping at least RM100. McD tu plus dengan T-Life tu, alamak kenapa dia mati? Mungkin bawah 30. Mungkin, tengoklah macam mana. Tolong jangan muak. Tolong ni pahit-pahit, creamy sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik. Dia tak rasa macam T-Life tak? Dia lain. Dia roasted tu, rasa beans tu pahit-pahit, ada creamy, ada dia macam ada sedikit I would say brown sugar, gula Melaka. Yes, lain daripada T-Life ataupun mana roasted milk tea pernah rasa. Sedap, definitely sedap. Tidak taklah popular. Tak muak. Yes, creamy, manis, pahit tapi still light. Dia macam tak over susu ke apa ke tak. Berbaloi kalau RM4 macam ni, kalau buy one free one lah. Itulah I fikir nak beli tais besar. Okay, kalau ada promotion macam ni, I akan borong banyak-banyak, I akan letak dalam tais I. Faham tak? I teringin macam tu.
Instead of I fikir nak beli makanan untuk frozen food supaya letak banyak-banyak dalam pizza I pun terfikir nak beli macam ni. Kalau ada macam Beijue buat 50% ke, Momoyo ke apa ke, gigi hitam kan, I akan beli banyak-banyak, I tak tais sebagai stok I sering nak buat macam tu, insyaAllah lah. Tapi I risau kalau I nak pindah nanti je, sebab tais I tu mestilah besar tinggi. I 173 tinggi, so I nak beli tais lagi besar, 180 macam tu. Wah, bila buka macam ni kan, InsyaAllah sedap, tak muak, manis sebab I ambil 100% sugar. I rasa kalau nak kurang manis pun boleh, tapi I just love it, just nice. Lebih sedap ke daripada tea life? I tak suka tea life ni sebab dia ada black pearl, tu je. Sebab dia macam mengganggu I nak minum. Kalau macam ni tak ada black pearl, senang nak minum. I suka, surprisingly I lebih suka daripada tea life nya. Sorry tea life, sedap je kau dapat. Dia pahit-pahit tau. So benda pahit-pahit tu menghilangkan rasa muak tu. Dan ada macam rasa brown sugar sikit. Ya, gula melaka. Okay, nice. Love. Sebaiknya tak ada rasa jasmine tea ke bunga-bunga teh, tak ada. Sebaik tak ada tu. Okay, Alhamdulillah. Benda pelik tau. Macam letak jasmine tea dalam milk tea, ataupun letak apa tu, teh apa lagi tu yang Maddie buat tu, oolong tea dalam teh. Macam pelik lah. Tak payahlah. Love. Okay, the last but not least, inilah green beans tofu pho. Dah kenyang. Nampak ni pun dah kenyang. Tahu tak? Tengok ni. Tengoklah ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ais ke? Mungkin ais sikit je sebab ada tofu pho. Dia ada green tea, green beans dengan red beans. Tapi red beans tak ada termasuk dalam buy one free one ni. Buy one free one ni ada 5 jenis je. Okay, yang satu lagi tu jasmine tea. Tak minat. Weh, sedapnya. Tofu pho dalam mangkuk tu, ini dia letak macam tepung apa ni? Bukan black pearl, dia macam bingsu punya apa, topping apa tu? Macam taro balls. Yes, taro ball ada warna orange, warna putih, warna hitam. And then letak ais. Green beans. Really sedap. Ni kalau macam you nak diet, you tak nak makan. I tak nak makan lah hari ni. I nak makan benda-benda yang kenyang-kenyang, yang protein. Sebab tofu pho of course ada soya kan. Tapi I nak minum je, tapi dia mengenyangkan. Sedap. Dia macam very healthy tak? Sebab tofu pho ada macam taro balls tu. Tak tahu taro balls ke apa, tapi warna-warni. Tak manis. Walaupun dia 100% sugar, dia tak manis. So kalau you nak healthy version, less sugar lah. Dia chewy. Kalau minum macam ni dia annoying sikit lah. Tapi kalau you niat untuk kenyang, I rasa you memang patut letak macam ala-ala ball ni. Hitam, thank you. Sedap. Ni sedap. Ni dah suka. Tak ada kat Mizue, tak ada kat Momoyo, tak ada kat Tea Life, tak ada kat Starbucks. Kalau you rasa kelainan hitam, you ambil tofu pho ni. Sedap. Banyak-banyak ni kan, I memang suka yang masam-masam, tak dinafikan. Tapi masam-masam ni I rasa banyak kedai yang macam ni boleh buat masam-masam. Okay, rasa ni sedap. Tapi personally I takkan haus lah nak minum roasted milk lah. I takkan macam tu. I kalau haus I buka air macam ni. Tapi ni sedap je. Cuba not my preference kalau I haus. Sebab benda ni ada susu, so dia akan menghauskan. Okay. Tapi kalau you nak rasa kelahinan untuk you hitam ni, nak comparekan dengan Mizue ke Momoyo ke Aicha kan,
Siapa yang suka tafufa yang kacang-kacang ada taro balls? Tak pasti taro ball ke tak. Dia macam black pearl tapi dia chewy. Macam apa tu? Mochi. Sedap you ambil ni. Sumpah sedap. Overall semua sedap tapi this is my keunikan yang hitang lah I would say. 10 per 10, 9 per 10, 10 per 10. Sedap. You all kena try. Packaging pun cantik. So funny. Good job Hitang. Semoga you all maju jaya. Okay guys, try. Jangan tak try.